guys, video kali ini adalah sambungan untuk vlog yang lepas. Kau beri dah 5 minit tu, ya aku nak berjalan dah. Lawa dalam bilik. Kita perhiasan tepi laut. So guys, kepada korang yang belum tengok video yang tadi, stop dekat sini, korang pergi tengok video tu dulu, kemudian baru korang datang sini balik. So, tunggu apa lagi? Let's go. Morning guys. Kita orang nak pergi breakfast. Jom kita tengok apa benda yang kita boleh makan untuk pagi hari kedua ini. Alright guys, sekarang ni kita orang dah keluar check out. Sekarang ni pukul 10.50 next station. Terus sekarang ni kita akan pergi buat aktiviti. Apa benda tak nanti, tak tahu, nanti korang tengok je. So, let's go. Mana bang? Dia mutiara? Apa saya bawah? Kau kacau lah aku nak rekam. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat, macam kau tengok dekat belakang ni, dekat Taman Negara. Kita akan naik sampan bot macam tu, pergi sana. Kita akan menetap dekat dalam sana malam. Kau tengok berapa benda aku nak bawa. Kemah satu, beg sandang satu, tu kat bawah beg tu. Okay, jom. Okay guys, penat gila daripada atas sana. Lepas tu bukan penat apa, penat bawa barang, sakit mat berat lagi. So sekarang ni kita tengah tunggu tempah bot untuk bergerak ke seberang sana. Ni bot dia, banyak je bot dia. Tengok acik tu buat apa. A few minutes later. Okay guys, macam sekarang kita nak naik dah. Dah dapat apa sebelah atas, nanti aku akan tunjuk nak beli permit. Lepas tu baru boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, tak lepas. Sorok lah kamera. Ayah boleh ditengok. Sikit. Mabuk kan pening balik. Tanya nak kena ikat selepas dah sana. Kau pergi orang lelah. Sekarang ni kena masukkan barang dekat dalam troli. Barang tu. Sebab troli tu dia akan naik ke atas sana. Hai guys, sekarang ni kita dah letak barang sana. Okay, jangan tengok tadi. Lepas tu sekarang ni kita nak pergi naik atas, nak pergi daftar. Macam cakap nak beli permit. Beli permit baru lepas nak buat semua aktiviti kat dalam ni. Tengok benda ni kau. Hello? Cakap apa? Tamu cakap. Welcome to Taman Mutiara. Taman Negara.
finally kita sampai dekat rumah yang kita sewa untuk semalaman. Okay guys, macam korang tengok sekarang ni, harga dia 500 untuk semalaman. Jadi 600 macam tu kau tengok ni. 2 katil single, sini yang sebelah sana. Lepas tu satu katil queen. Lepas tu yang paling mahal je, macam toilet sebelum ni aku review kat korang, kurang lawa. Kali ni kita nak lebih sikit. Okay, sekali kita masuk. Tengok ni ni toilet apa, lawa mat. Okay, design dia memang lawa lah, kena dengan harga. Walaupun dekat hutan, biasalah, sini bagi aku standard lagi lah. Standard biasa lagi. Okay, kita tengok bahagian luar dia pula. Dia ada dekat bahagian luar dia, koridor lah. Koridor dia dekat dia punya wakaf. Okay, biasa je lah, macam rumah kampung. Pokok paling tinggi apa? Tentu 700 tahun. 700 tahun? Malaysia. Oh, tinggi banget. Tengok, besar tak besar? Sumpah besar. 700 tahun, mat. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat destinasi yang kedua. Guys, ada ikan guys. Mana? Let's try. Thank you juga. So kita tengok daripada bawah. Ivan. Okay, ada strip pula.
Okay, sekarang ni kita nak pergi dekat atas. Kita nak masuk ke dalam ni. Okay. Lepas tu dekat dalam ni dia orang kata ada salah satu tempat yang boleh kita mandi. Air dia lagi dalam sikit lah. Macam kat bawah tu air dia dah cetek. So jom kita tengok lah. Dalam tak dalam tu kita tak tahu pergi kan, sebab kita belum sampai. Let's go, kita tengok sama-sama. Mana satu jalan dia ni? Kiri ke kanan? Kiri kanan. Pisang. Ada dua jalan, kiri kanan. Salah kau. Salah kawan lah. Ambil bahagian kanan sebab ada Cik U kita jerit. Oh ya, kat mana? Kanan. Dia suruh ambil kanan, kita ambil kanan. Jangan sentuh-sentuh. Ni hutan ni. Kita kata kita punya perjalanan ni nak pergi dekat tempat yang best air yang deras sikit tu selama 20 minit. Nampak gayanya kita kena jalan jelas. Hai. Hello. Okay. Penat oi. Kita dah sampai dekat tempat kita nak swimming. So, let's go. Kita tengok sama-sama. Yes, sekarang ni kita nak pergi dekat Canopy Walk. Dia kata dia tak suka bergaduh. Setelah 100 meter kita berjalan, akhirnya kita sampai ke destinasi yang kita tuju, iaitu Canopy Walk. Mengah. Untuk naik ni dia ada limit dia, tak boleh semua naik, kan jadi runtuh. Ayo Pak Karim. Okey, daripada sini dia sampai ke rebel tu satu orang. Lepas ke rebel tu dia ke depan, yang belakang ni akan jalan. So guys, macam korang tengok tadi aku ada tunjuk, kata tak boleh nak rakam waktu tengah walk dekat jantas ni. Aku akan try
rakam secara senyap-senyap. Sebab apa? Benda ni kita bayar tapi tak boleh rakam. Dia tak kasih rakam sebab maybe akan jatuh. So panjang yang dia kata adalah 260 meter panjang jambatan ni. Aku pun dah tak sabar dah. Memang tak sabar gila. Dah settle berapa ringgit? 36. Untuk seorang berapa ringgit? Dewasa RM5, kanak-kanak RM3. Okey. Jadi itulah untuk information korang yang mana yang datang kat sini. Okay, sekarang ni aku tengah berjalan atas jambatan ni. Bagi aku tinggi ni biasa lagi lah. Okay, yang ni dah start tinggi Mat. Yang ni dah start tinggi Mat. Start tinggi dah ni. Siapa yang takut gayat? Memang kau dah lepas ni, lepas tu kau dah tak nak jalan dah. Sumpah sedap. Dia punya debar-debar tu ada. Okay, apakah perasaan anda? Dari mana bawah? Dari mana bawah? Where you come from? France. Nice to meet you. Hello. Tunggulah aku ada rezeki nak pergi beli GoPro. Tak payahlah susah-susah aku nak rakam macam ni lah. Lengoh Mat. Bawah tu. Ya Allah kat bawah tu. Dia tak dapat tangkap. Tinggi gila. Oh mak ai. Okay guys, aku rasa sampai situ yang aku record. Yang selebihnya aku takkan record sebab bahaya. Kita jumpa di penghujung. Alright guys, sekarang ni kita dah nak sampai ke penghujung. Kalau kat sana hujung tu macam ada tangga tau. Tangga tergantung ke tak pasti. Kita tengok sama-sama macam mana. First impression naik okey lah. Mula tu okey lagi. Lepas tu bila dah lama kat ujung dia jadi pertengahan, dia jadi tinggi tau. So bila tinggi tu jadi agak gayat sikit lah. Lain lagi kena lah bergoyang-goyang macam tu. Memang. Okey Syakir. Botol ni pecah. Kalau budak kecil boleh. So korang tak payahlah takut. Ongkah adik. Tengok tinggi weh. Abi takut lah. Pek lah kak Syakir, okey tak Syakir? Dia lasak. Yes, tadi aku baru saja melepasi tangga ni, menurun ni. Tangga ni pun tergantung. Okay, sekarang ni nak sampai ke penghujung sini. Itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton sampai ke penghujung video. Yang mana belum tekan like guys. Share video ni dekat kawan-kawan korang. Yang mana nak pergi bercuti ke Pahang tu, jangan lupa datang ke Taman Negara. So guys, Assalamualaikum, ciao.